Uish, Ashmore jumpa AR Pet Champion Rush guys. Jom kita pergi ke Galactic Comics di Shaftesbury Putrajaya. Tapi sebelum Ashmore pergi ke Galactic Comics ni, jika awak suka Boboiboy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. So hari ni Ashmore ada di Galactic Comics di Shaftesbury Putrajaya yang berada di Putrajaya, Malaysia. Dan inilah je tepatnya. Kalau korang nampak, kalau korang nak cari, dia ada di tempat dekat sini. Awak pergi dekat level 2. Dan lepas kedai-kedai ni ada Galactic Comics. Awak akan nampak ada papan tanda Mekamato, ada signboard Galactic Comics. Memang cantik gila lah. Lepas tu ada Boboiboy Story guys. Boboiboy Story ada banner Monster Galaxy Cup Tournament. Memang cool lah sebab setiap hari Sabtu atau Ahad akan ada tournament Monster Galaxy Cup. Ni baru habis tournament, so Ash nak buat video macam review kedai sikit lah. Tengok ni ada poster dan inilah dia Galactic Comics. Ada kedai buku, komik, kad permainan dan mainan. So kalau korang nak produk Monster, memang ada dekat sini. So apa lagi, jom kita masuk. Okay, so Ash dah masuk dalam kedai ni. So bila korang masuk dalam kedai ni, pertama sekali korang akan nampak ni lah, Monster Galaxy Card. Kita ada Pet Blazing Frost, kita ada Heroes Unite, Mecha Strike, Cyclone Fury dan Champion Rise. Tapi for some reason Techno Breaker tak ada. Tapi tak apa. Tapi ni tengok ni, Ash jumpa Nova. Sebenarnya memang susah nak dapat Boboiboy Nova ni. Kalau korang pergi dekat TikTok, Shopee memang dijual mahal. Tapi kat sini korang boleh dapatkan dia dengan harga RM5.50. So memang murah lah. Dekat sini ada apa lagi? Ni ada Boboiboy Sopan guys. Wish, memang ada Boboiboy Sopan. Memang macam cool lah. So dekat sini kalau korang nak completekan korang punya Monster Galaxy Cup Pack punya set, korang boleh pergi dekat sini lah. Lepas itu ada juga starter deck. Dekat sini ada starter deck Aeroblade, Battle Crash dengan Papa Zola. So ada starter deck yang baru-baru lah. Kalau korang nak produk yang baru, ada juga kad Mekamato yang tak ada orang nak beli, tapi still ada dekat sini kalau korang nak dapatkan juga. Dan kalau dekat atas ni memang dia punya design memang cool lah, sebab dia ada semua figura yang Monster keluarkan. Daripada Boboiboy, Boboiboy Ice, Boboiboy For Fire, Blaze, Solar, Sori, Duri, Beliung, Mekamato, Gentak, Adudu, Boboiboy, Boboiboy version 2, For Fire version 2, Papa Zola, Blizzard dan Nova. Dan juga ada figura yang macam lama sikit lah. Dekat sini juga ada button badge. Button badge ni RM9.90, tapi ada banyak je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dan juga ada sleeve. Kalau korang yang nak cari sleeve untuk Monster Galaxy Card, dekat sini pun ada. Memang macam murah jugalah harga dia. Tengok ni, ada sleeve. Yang ni ada warna hitam, yang ni ada clear. Yang ni warna apa? Yang warna hitam juga. So ada banyak yang warna hitam. Yang ni warna merah kan? Warna merah pun ada. Ash selalunya guna warna merah. Lepas ni sleeve Monster pun ada. Kalau korang nak yang Monster punya lah, tapi mahal sikit lah, RM29.90, tapi official. Dan dekat sini pun ada apa lagi? Ada banyak lagi design lah kalau korang nak. Dan dekat sini kita ada button badge. Button badge ni macam produk terbaru Monster. Ada sticker pack 1, 2, 3, 4. Yang ni baru, Ash tak pernah nampak lagi. Dan kita ada ni animal pin. Harga dia dalam RM20, which is okay lah, not bad untuk animal pin. Ni bukan macam ni. Yang ni dia macam ada texture. Dan ni ada wristband yang Boboiboy pakai. So ada Blaze, ada yang biasa, ada Duri dengan Halinta. Dan ada stiker dan ada macam produk Papa Zola. Hot Wheel pun ada, tapi Ash tak minat Hot Wheel. Dan dekat next sini kita ada Mekamato. Komik Mekamato, ada Papa Pipi punya komik. Kita ada ada Battle Crush memang ada Battle Crush dekat situ. Dekat sini pun ada Battle Crush. Ada komik Kampus Cilik, Papa Pipi. Harganya RM25 saja guys. So kalau korang nak dapatkan semua benda ni, korang boleh pergi dekat Galactic Comics lah. Memang one stop center. Komik pun ada, tapi Ash tak pasti. Tapi kat sini pun ada display semua komik dia lah. Memang cool lah. Dekat sini tengok apa. Sampuraya guys. Ada banyak design lah. Ni daripada dulu lagi. Harga pun RM2.5. Memang murah lah, to be honest. Dekat sini kita ada figura. Dah nampak kan figura dekat sini kan? Kat sini kita ada figura apa yang terbaru lah. Ada Force Fire version 2, Nova, Blizzard, Papa Zola, Boboiboy. Papa Zola tu je lah.
banyak yang sama lah. Tapi memang banyak lah stok dekat sini. Dan harga dia memang harga retail yang korang boleh dapat. Berapa ringgit lah? Rasa RM55. Dan dekat sini pun ada lagi starter deck dan juga mat. Mat. Kat sini pun ada mat yang lama. Kalau korang suka mat yang besar macam ni, dia size dia A3 rasa. Yang ni yang besar pun ada, yang kecil pun ada. Yang ni yang memang baru sekali lah. Lagi murah. Tapi dia size A4 lah. Dia macam size dulu-dulu. So ada banyak juga design lah, to be honest. Ada Mekamato, Boboiboy Kuasa 7. Lepas tu Monster punya lain. Lepas tu tahap ketiga. Dekat sini kita ada ada display starter deck dulu-dulu guys. Tapi display sajalah, bukan jual. So Pack Beyond. Ni Papa Zola punya Gala punya box. Kat sini ada apa lagi? Ada Ni memang antique lah. Tomica. Ni kalau korang peminat Boboiboy memang macam rambang mata lah sikit. Dekat sini pun kat sini pun ada Boboiboy wash yang macam banyak orang jual mahal dekat TikTok atau Shopee. Tapi sekarang ni kalau korang pergi kat sini, tengok ni, dapat harga retail dia lah. Sama juga dengan Mas Papa ni. Ash tak pernah lagi buat video unboxing. Sama dengan mechanizer juga. Dekat sini pun ada mechanizer. Kalau korang suka Mekamato kan, dekat sini pun dia ada mechanizer. Dekat sini pun ada deckbox jugalah. Ni deckbox version lama ni, offshore board. Kalau kau nak tahu bezanya, kalau yang baru dia ada tulisan deckbox, yang lama tak ada. So ni memang yang lama-lama lah, yang original. Dan dalam deckbox ni korang akan dapat satu kad Fiesta. So korang beli dalam RM15 Ash rasa, dapat satu kad Fiesta, which is not bad lah untuk start collection. Dan dekat sini pun ada trading card album. Yang ni Ash paling recommend lah if you're starting with Monster Galaxy card. Sebab dalam ni dapat album dan dapat satu kad Fiesta Hangkasa. Dekat sini pun ada jual album. So kalau korang nak dapat album, korang boleh beli dekat sini lah. Dan dekat depan ni Ash paling suka lah. Kalau korang datang dekat sini kan, korang macam korang tak mau macam hunting-hunting macam ni, korang boleh pergi dekat depan ni. Ni korang boleh dapatkan pack Champion Rice. Ni pack Champion Rice full set. So tak perlu pergi dekat 7-Eleven, tak perlu pergi dekat kedai buku popular ke apa. Korang boleh beli. Dan tengok ni, harga je RM49 je, which is not bad lah harga retail. Sebab selalunya kalau korang beli satu-satu memang mahal, tapi kalau beli dekat sini murah. Dan ni lah Ash paling macam excited sikit. Ni Blazing Frost sekali dengan AR RM55. So basically korang dapat harga AR RM5.50 je. Kalau korang beli dekat online selalunya mungkin RM20, RM30 AR. Tapi yang ni kalau korang beli full set, korang akan dapat harga dia RM5.5 je. Sama juga macam ni lah Mekamato. Sini dekat situ tak ada Technobreaker, tapi dekat sini ada Technobreaker full set. Ash rasa full set dapat AR RM5.5. So korang bayar RM5.50 je setiap pack. Dekat sini pun ada yang ni memang pack quest lah, memang rare sangat. So kalau korang macam nak kumpul pack lama pun ada dekat sini. Tapi Ash datang dekat sini kan, Ash nak cari Mecha Strike punya AR. Sebab Ash ada dah SR, cuma Ash tak ada AR dia lagi. Jadi sebab Ash nak dapat AR Mecha Strike tu, Ash nak tanya dekat depan lah, sebab dekat sini pun tak ada. So kita tanya, Bang Galactic, Ash nak dapat full set Mecha Strike dengan AR, berapa ringgit? RM55 saja. 10 pack. So satu pack tu RM5.5 saja. Betul. So memang harga retail lah, harga standard. Nak satu? But Ash tak ada lagi AR full set. So full set sekali dengan AR. Dekat sini Ash tak ada. Sebab tu Ash tanya. Buat yang baru tu. Kena buat yang baru. Okay. So totalnya berapa? Ini termasuk dengan AR kan? RM55. So nak bayar ada 10 pack lah. Okay. Ni nak bayar QR boleh? Boleh QR, boleh kad, boleh cash. Okay. So Ash nak bayar QR. So Ash dah bayar ni, Ash beli Okay. Terima kasih. Sama-sama. Okay.
So Ash dah dapat dah ni AR full set Mecha Strike ni sekali dengan AR, tapi Ash mau ada AR Pet Champion Rise ni. So Ash mau nak susu untuk subscriber Ash mau. So kalau korang tengok video ni, bila Ash upload, Ash akan susuk dekat bahagian ni lah, Pet Champion Rise. Ash akan letak satu AR. So kalau korang boleh datang dekat Galactic Comics ni, korang boleh dapat free lah. Free. Korang ambil je. Tapi bagi tahu lah dekat Bang Galactics yang korang datang ni daripada video Ash mau. So Ash mau letak dekat belakang sekali ni. So korang ambil je, lepas tu bagi tahu dekat Bang Galactic di depan. Okay. So Ash mau akan simpan macam ni supaya orang biasa tak nampak lah. So tapi bagi tahulah yang korang datang daripada video Ash mau. So kita boleh tahulah siapa, sebab kalau korang bukan datang daripada video Ash mau, tak boleh dapat lah ni free AR